Korang semua nak tahu kenapa aku jadi macam ni? Aku Syafaril. Umur baru 40. Kerja kerani je dekat syarikat pertanian yang glamour dalam Malaysia. Aku ni pendiam dan biasa-biasa je. Farel, Ya bos? saya ada laporan yang nak awak siapkan. Baik bos. Saya nak awak siapkan dalam minggu ni juga. Baik bos. Saya tak tahu macam mana awak nak siapkan. Yang penting siap. Okey bos. Hari Jumaat awak letak kat atas meja saya. Baik bos. Faham ke tak faham? Faham bos. Buat apa? Ada kerja ni. Maya ikut aku pergi kafe. Kita main-main game dulu. Jom. Banyak kerja lah. Alah, baru pukul berapa? Baru pukul 10. Lambat lagi nak balik. Banyak lagi masa. Jom. Aku minggu ni kena siapkan benda ni. Tak apa, nanti aku tolong kau buat. Jom. Jom. No? Mana Safarin? Saya tak pastilah bos. Tadi saya nampak dia dekat pantry. Lepas tu dia pergi store. Saya tak tahu dia buat apa. Inilah puncanya. Aku terlalu asyik dengan game yang melekakan sampai aku lupa kerja hakiki yang perlu dibuat. Apa yang aku nak buat ni? Macam mana aku nak teruskan kehidupan? Ya Allah, aku menyesal. Farel, Ya bos? saya nak awak siapkan laporan ni. Baik bos. Betul apa? Aduh. Ya, bismillah. Buat benda. Ada kerja ni. Jom kita pergi. Sekolah. Nak nak bagi nampak saya. Oh, tak ada. Tak dengar. Jatuh dulu, jatuh. Laju je, tu 2, 3. Stres, muka stres. Action. Dari kau? Dah record dah. Okay. Cik Farid, buka tu. Biasa sikit muka Farid. Buka main game. Tengok ni. Oh. Tangan kau bagi. Okay. Nampak tak? Nampak tak? Dalam tu. Nampak. Tangan kau besar sangat tak